Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, betulkah ada kawan saya kata Wahabi tafsir daging babi saja haram tapi bulu babi tak haram? Pertama, perkataan orang jahil tak diambil. Maksudnya kalau kita hanya sekadar kawan kita, dia tak ada pengajian asas kepada pengajian Islam, maka dakwaan-dakwaan dia tidak diambil kira. Apapun apa yang didakwa salah. Bukan maksud bila saya kata salah, bukan maksud kita kata babi itu tidak najis. Bukan kita maksudkan begitu. Sememangnya di isu kenajisan babi ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Pertama sekali, semua para ulama setuju daging babi haram dimakan. Semua sahaja ulama setuju, disebutkan sebagai ijma'. Disebabkan larangan jelas disebut dalam Al-Quran, iaitulah antara yang hurrimat alaikum al-maitah, disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut diharamkan kepada kamu bangkai, wadaman dam masfuh, darah yang tumpah. Kemudian sebut walahmul khinzir. Kemudian daging babi, diharamkan daging babi. Oleh kerana itu semua ulama sepakat daging babi haram dimakan. Cuma yang menimbulkan perbezaan, pengharaman itu disebabkan dia najis ataupun bukan kerana najis. Itu isu dia. Sebahagian ulama ataupun kita kata sebagai majoriti para ulama berpandangan, bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran haram daging babi, maka dia merangkumi haram kesemuanya. Hukum haram itu memaksudkan kenajisan babi. Jadi bila kenajisan babi, haram itu memaksudkan kenajisan babi, maka seluruh tubuh badan babi itu adalah najis. Dan seluruh tubuh badan dia najis, maka tak boleh dimakan, tak boleh. Lemak ke, kulit ke, walaupun teks Al-Quran hanya sebut daging, tetapi dia merangkumi maksud kulit, lemak dan segalanya. Semua yang dari babi adalah haram dimakan kerana kefahaman yang mengatakan keharaman daging itu membawa maksud kenajisan. Itu pandangan majoriti ulama. Kebanyakan ulama berpandangan begitu. Tetapi kita tak boleh kata siapa yang kata suci itu Wahabi, tak boleh kata begitu. Disebabkan perkataan Imam Malik, mazhab Imam Malik ibn Anas, Tok Guru kepada Imam Syafi'i, mereka berbeza pandangan. Imam Malik kata babi itu hukum dia sama seperti kucing, harimau. Dia suci ketika hidup, dia menjadi najis ketika dia mati. Itu pandangan Imam Malik. Takkan kita nak kata Imam Malik itu Wahabi. Imam Malik itu sebelum Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i itu anak murid dia. Dia mati, dia meninggal, dia wafat sebelum Imam Syafi'i wafat. Jadi orang besar tokoh Imam Malik rahimahullah, tok guru Imam Syafi'i. Itu pandangan dia. Dan demikian juga ulama-ulama mazhab Maliki, ulama-ulama mazhab Maliki juga menyebut pandangan yang sama. Perkara ni bukan ada dalam kitab mazhab Maliki, dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri ada Imam Nawawi, tokoh besar ulama Syafi'i sebut pandangan-pandangan Maliki yang berbeza ni. Walaupun dia berbeza, tetapi kita tak boleh kata dia Wahabi. Kita kena kata isu ni isu ulama tak sepakat, maka pandangan kita boleh kata pandangan yang lebih kuat, najis babi ni, daging dia ke, bulu dia ke, semua tu najis. Itu kalau kita nak ambil pandangan tu, kita kata itulah pandangan yang lebih kuat pada penilaian sekian-sekian orang. Tapi kita tak boleh tuduh orang yang berbeza dengan kita sebagai sesat. Kalau kita tuduh orang yang berbeza dalam masalah ni sebagai sesat, maka kita menyesatkan mazhab Maliki, salah satu mazhab yang mu'tabar dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh kerana itu saya nasihatkan perkataan orang-orang biasa, orang-orang jahil yang tak mengaji agama tidak diambil kira, tidak dijadikan ukuran dalam permasalahan agama. Wallahu a'lam.